Kita boleh buat kaki, nak letak atas meja. Tak perlu nak pasang extra ataupun handle daripada DJI ni kan. Kan ada handle yang bawah yang extra tu. And then nak kena screw kaki apa semua tak payah. Ace Vlog In. Ini adalah quick release yang saya gunakan bersama dengan DJI Pocket 3. Magnetic Quick Release Mount for Pocket 3 daripada brand BRDRC. So saya buka sekejap daripada Pocket 3 untuk saya tunjukkan. Ni dia punya barang. Dan yang paling penting adalah bila saya gunakan mounting bersama dengan Pocket 3, saya nak masuk saya punya casing pun senang. Maksudnya lepas lah. Lepas tu saya nak letakkan bracket. Saya nak gunakan bracket tu bersama dengan DJI Mic 3. Yang saya gunakan mic tu, saya nak letak je mic kat situ. Dia boleh laras. Dia boleh laras apa semua kan. Dia boleh laras macam ni. Oh, syok lah. Laras lah nak buat macam mana. Kalau contoh KJ nak pasang lighting, KJ pun boleh letak juga lighting dekat sini. Nak letak phone kat sini pun boleh juga. Sebagai macam contoh kita guna Pocket 3 kan. Skrin dia agak kecil sikit. So kalau nak besarkan skrin, boleh letak phone dekat sebelah. And then belakang tu boleh letak lighting. Tarik lighting tu. Boleh guna lighting dan macam sama, kita boleh gunakan smartphone kita sebagai monitor lah untuk kita tengok kita punya visual daripada Pocket 3 ni. Kita boleh connect DJI Memo app dan sebagainya. Dan kita boleh monitor dekat skrin yang lebih besar menerusi kita punya smartphone. Ada MagSafe macam ni. Saya nak benda ni. Supaya kita boleh gunakan dekat tripod yang menggunakan sistem MagSafe. Dan dalam masa yang sama, kita juga masih lagi mengekalkan ni, lubang ni. Saya rasa KJ tahu, saya tak ingat apa nama dia. 1/4 quarter apa benda tak. Nanti KJ tengok balik. KJ pun pro. Contohnya kalau kita nak gunakan dekat tripod yang masih menggunakan sistem screw tu, kita still boleh gunakan. Lepas tu dia ada ni dekat sini. Ni kita nak letak mic ke ataupun nak letak lighting ke apa semua kan. Kalau macam KJ sendiri, KJ sekarang guna mount yang mana untuk DJI Pocket 3? Cuba kongsikan dengan saya. Sebab mount kat luar tu banyak ui. Okey, sekian saja perkongsian ringkas mengenai ni salah satu mount yang dijual untuk kegunaan Pocket 3 daripada BRDRC. Kalau KJ ada apa-apa persoalan boleh komen kat bawah. InsyaAllah saya akan kongsikan dalam next video. Any soalan yang insyaAllah kalau saya boleh jawab, saya akan jawab. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Gerak dulu. Ciao. Mula pergi Roger. Udah pukul berapa? Halah.